Sol! Cik tanya sikit Acik ni. Alamak, 100,000. 100,000. Acik awal-awalnya plannya macam mana sebenarnya? Plannya kita memang tak ada apa-apa rancangan sebab selalu plan-plan tak jadi. Tak jadi. Tiba-tiba tergerak hati kan. Kita cakap jom kita pergi tempat Ijan. Kita survey-survey. Lepas tu kita calling-calling lah kita ni sepupu. Kali alhamdulillah sama-sama pun interest macam curious tau. Saya tengok dekat TikTok aja. Jadi kan kita nak pergilah nak tengok macam mana punya apa yang kita tengok dari macam TikTok lah. Betul ke macam mana dia punya ni kan suasana dia. Wah, tapi memang betul lah. Betul Betul, memang tempat dia memang besar sekali. Betul. Besar. Ya, besar tak bedek. Oh. Betul tanya akak ni pun ada apa kawannya beli meja dalam 20,000 kan? Mejanya. 20,000? Dia orang sini rasanya. Oh. Tapi dia duduk KL. Duduk KL. Ada tengok kawan dia pun beli meja makan 20,000. Dan lagi satu bos. Acik ni plannya awal nak beli 10k 10K je. kan. Tapi dia cuma 10 kali ganda pula. 10 kali ganda. Macam mana dah luar daripada bajet tak? Alamak. Acik jelas tak barangnya, tengok barangnya apa segala. Nampak okey tak barangnya apa segala? Pasal okey tu lah kita ambil. Pasal okey lah. Okey. Aku nak tanya Acik tengok saya baru-baru ni ke dah lama? Dah lama, cuma tak ada kesempatan. Kita plan dah banyak kali saya tak jadi. So tapi ni kita tak plan. Kita main terja je. Habis kita calling kita punya sepupu yang cakap okey lah kita pun nak pergi jugalah. Jadi itulah sampai kat sini. Sampai kat sini. Tapi memang tak duga lah. Kita punya bajet 10,000 dah jadi 10 kali ganda pula. Alhamdulillah. Rezeki Allah punya. Rezeki Alhamdulillah. Acik tengok barangnya, perbincangan harga agak-agak Acik okey tak? Saya punya urusan dengan Acik. Acik jawab. Big boss. Okey lah kalau boleh. Lagi banyak diskaun. Okay, alhamdulillah. Ni pukul berapa dah ni? 21 dah rasanya. 1:30 pagi ke? Shopping sampai 1:30 pagi ni. Pertama kali dalam sejarah saya. Alhamdulillah. Dalam masa berapa jam? 2 jam Dah masa 2 jam 10,000. 10,000. 10,000 kali 10. Kali 10. Acik dari Pontian geng telah di Sol! Yang penting Acik Terima kasih. Bos. happy wife, happy life. Alhamdulillah. Ting minana. Sama Acik. Kena bawa-bawa gift ni. Alamak, ni kena